Bang, apa benda bang tu? Apa benda? Inilah benda dia. Nak bayar kena pijak. Kalau Kena tak pijak tak boleh beli. Anda kalau penyokong tak di-invite untuk beli kita punya barang. Yes. Bang, dengar cerita 500 biji Ya. terjual Ya, 500 biji terjual sehari. Sehari. 2 hari normal lah. Belum hujung minggu lagi lah. Untuk di Melawati punya Tu HQ. Ya, HQ. Ini cawangan. Ini kita baru buka kat Shah Alam, Section 7. Boleh tengok apa menu-menu yang ada? Boleh bang, boleh. Baik. Meh. Wow. Ini semi Mantap. storage. Ini chicken regular, beef large, chicken bun. Jadi abang dah packaging siap-siap untuk satu portion. Kita dah Ini packing chicken. siap-siap. Ya, betul. Beef bun. Beef. Beef bun dia agak lembut lah, Beef large untuk kita punya wraps. Wraps, Ini untuk large. Kita punya Baik. portion untuk large. Ini semua daging Kita ada beef regular juga. Ini dia punya portion. Setiap satu plastik satu portion supaya senang kita nak train kita punya pekerja untuk Alright. masak lah. Ini chicken large. Ini chicken large, large punya portion. Mantap. InsyaAllah kenyang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. kita tak sabar nak tengok cara Oi. penyediaan dia bang. Okey, boleh. Alright. Jom kita try. Daging yang paling special, daging Okey. lembu yang diperap dengan lemak kambing. Kita Uish. panggil kufta kat sini. Ini Oh. daging dia. Bulat-bulat, panjang-panjang. Paling best seller apa? Wrap lah, chicken wrap. Chicken wrap. Kita punya beef wrap, kita ada besar dengan kecil. Okey. Kita juga ada cheese. Kita letak mozzarella kat dalam. Alright. Kita ada chicken bun, Alright. beef bun. Dia wrap dengan bun tu jenis roti lah beza. Jenis roti yang berlainan, Baik. cara masak pun lain, bahan kat dalam pun lain sikit. Okey, jadi selain daripada tu ada lagi menu apa? Kita ada nasi, waushi. Waushi tu apa? Waushi ni kambing. Okay, jadi roti dia tak sama lah macam bun dengan wrap tu. Roti ni kita buat sendiri dekat HQ. Okey. Memang khas untuk waushi. Baik. Kalau dekat Egypt, dia panggil hawaushi. Hawaushi Oleh kerana hawau tu tak berapa elok sangat dekat Malaysia ni. Nama dia kita jadi waushi lah. Waushi. Baik. Kunafa dekat HQ dah ada. Okey. Dekat sini coming soon. Yang ni lagi sebulan ke 2 bulan coming soon. Daging untuk beef bun. Ini untuk chicken bun. So kita akan pakai parsley bang. Onion. Lain macam bang. Ya, tomato pun kita letak. Oh, tak sama. Tak sama. Tak sama Tak macam sama. yang popular tu. Ni tahini sauce. Tahini sauce ni adalah sos bijan. Okey, ini sumak. Cuma Sumak. Kita ada sumak. pelik nama dia bang Ya. Oh. Lain macam cara dia bang Lain macam. dia tak sama. Kita campur terus. Dia tak sama cara masak dia. Okey, dah siap. Yang ni untuk beef bun. Beef bun Ya, Okey. okay. Kena cincang dia supaya dia boleh masuk dekat dalam bun. Kalau tak, dia akan terkeluar daripada bun. Okey, ini dah. Ini roti dia. Roti dia lembut lembut. Sangat-sangat lembut. Dia very soft. Spicy Ini sauce. spicy sauce. Lepas tu kita ada pickle. Kita tak payah letak banyak, nanti dia masam. Tapi kena ada. Kita punya beef bun. Beef bun Penuh dengan spices, sangat juicy, sangat lembut. Tahini sauce, sos bijan. Roti wrap Untuk wrap tu. Di sini ada parsley, kemudian ada bawang, Parsley, bawang, tomato untuk daging lah. tomato, Beef regular. beef regular. Tahini sauce. Ini sos. Tahini sauce ni kalau kita makan, penghadaman lambat lah. Oh. Dengan daging. Perut kita akan rasa selesa buat masa yang lama. Dia macam kita tengah diet lah. Ya. Biasa masak ni berapa lama bang? Kita masak ni 3 minit. Just 3 minit, untuk dia punya kulit garing. Alright. Ah. Dalam daging semua dah masak Ya, kan? ya. 3 ke 5 minit saja. Alright. Masak dah. Okey bang. Ini cara kita bungkus. Siap lah. Siap. Bang, apa benda bang tu? Apa benda? Inilah benda dia. Nak bayar kena pijak. Kalau Kena tak pijak. pijak tak boleh beli. Anda kalau penyokong Zionis tak di-invite untuk beli kita punya barang. Yes, cara dia pijak. Kat sini kita ada juga kopi kampung. Gula boleh letak banyak mana nak letak. 1 ke 2 ke. Jangan banyak Hotel sangat. style lah. Ya, Alright. hotel style, betul. Boleh order Boleh order Food online. Panda? Kita ada Foodpanda, Shopee dan juga Grab. Pak Arab punya air ni, Pak Egypt. Arab punya air memang kita bawa masuk daripada Alright. sana. Yang ini double dare, kita ada banyak flavor. Okey. Yang ini malt drink, kita menggantikan Barbican sebab Alright. Barbican Coca-Cola dah beli, kita dah tak boleh jual. Dan ada jus buah pula. Jus buah ni 95% buah saja. Saya Ini nak jus strawberry buah tu satu. ni. Boleh, tengok. Cun. Pekat. Mantap. Bang, macam mana dapat idea nak buka? Kebab ni? Ya. Dekat sini? Okey, saya selalu ke Melawati, rumah mak saya. Masa dia orang tengah pindah, kita orang tak masak tau tengah hari. So, kita orang terpaksa order Foodpanda. So, Foodpanda, saya tak nak makan nasi. Badan saya dah berat masa tu. So, saya terpaksa cari yang bukan nasi lah. So, saya jumpa shawarma ni. Dah sampai 6 kali saya order. Saya dah tak puas hati, saya nak buka lah kat Shah Alam. Saya rasa ni makanan yang warga Shah Alam
perlu rasa. Kalau tak rasa, itulah, dia sedap lah, dia sedap. Saya sendiri makan hari-hari, sejujurnya lah. Kita berada di Kebab Joy di Shah Alam. Okey, jadi apa yang best tentang Kebab Joy ni? Pertama, HQ dia boleh jual 500 biji sehari. Ini cawangan dia. Dekat sini dia banyak. Dia ada chicken wrap, dia ada chicken wrap cheese, dia ada mixed wrap, kemudian dia ada beef wrap, dia ada chicken bun, dia ada kufa bun, dia ada kufa pita. Okey, tanpa bercakap banyak, kita nak cuba dulu dia punya chicken wrap. Ni rupa dia. Kita nak patahkan, tengok dalam dia, tengok tu. Dia ada parsley, dia ada bawang, ada tomato. Tengok tu dia punya daging ha. Uish. Melempah kuah. Okey. Rasa daging dia dulu. Bismillah. Ini orang yang diet, orang tak diet, dua-dua sesuai. Bismillah. Rasa daging tu raw, tanpa perapan. Jadi bila dia makan, rasa crispy dekat wrap tu. Kemudian dia tak pakai salad, dia pakai daun parsley, ada bawang, rasa dia sangat-sangat fresh. Okey. Kemudian dia ada sos. Ini sos dia. Kita nak cicah dengan sos dia ni. Bismillah. So dia ni pedas. Kacau. Bismillah. Ini lebih sedap daripada restoran yang popular tu. Bismillah. Dan ini kita nak cuba menu yang seterusnya. Ini special. Kenapa dia special? Ini nama dia kufa pita. Apa beza dia? Daging lembu dicampur dengan lemak kambing. Berbeza kan? Tak pernah cuba kan? Ini kejadian dia. Kita makan dia dulu. Bismillah. Lain macam masa dia. Ni rupa kejadian dia. Ada parsley, bawang dan dia bubuh nama sos dia tahini sauce. Kemudian dia ada spicy sauce. Ini spicy sauce. Nak makan dia punya yang tak ada campur sos dulu. Bismillah. Ini pure Arab tapi ada rasa Melayu-Melayu sikit. Tapi rasa ini paling sedap. Sebab apa? Daging campur dengan lemak kambing. Memang tak pernah makan. Sedap. Baru saya tahu kenapa sos ni pedas. Sebab dia ada spicy sauce. Tahini sauce tu sos bijan. Satu sos lagi. Bismillah. Ini paling win. Okey, kita cuba yang ni pula. Ini nama menu dia. Ini chicken bun. Okey, dia dah ada tahini sauce dengan spicy sauce. Bismillah. Roti dia lembut betul. Kuda ayam dia rasa smoky. Mantap. Bismillah. Kalau kau suka pedas, kau campur dengan sos ni. Tadi sini kau boleh order juga dekat Shopee Food, dekat Food Panda, boleh order online. Dan yang terakhir kita nak cuba adalah macam basah-basah sikit. Ini beef bun. Okey. Tengok tu, daging dia selonggok guys. Ni ada tomato, ada bawang, ada daun parsley. Bismillah. Dia kena makan yang beef, lebih sedap daripada chicken. Roti lembut, dia punya daging fresh, kemudian combination dengan daun parsley, bawang dan juga tomato, rasa dia sangat-sangat syahdu. Bismillah. Ini barang jadi. Kat sini dia ada juga jual kopi, ada juga jual air. Kat depan tu dia ada air, ada mango, dia ada guava, macam-macam lah. Saya nak cuba strawberry. Sebab kalau orang-orang Arab ni, dia punya air selalunya pekat-pekat. Bismillah. Berketul-ketul strawberry dia. Sekejap saya nak goncang. Bismillah. Pekat. Cuba juga guava. Bismillah. Berlemak. Original jambu batu. Kalau korang datang ke Shah Alam, korang type dia Cedel the Baker, buka daripada pukul 4 petang sampai 12 malam. Dia buka setiap hari, cuma cuti hari Rabu. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.